Pernah tak anda rasa macam buntu sangat bila cuba nak berbual dengan remaja tentang perubahan? Saya rasa kita semua pernah lalui kan? Nah, hari ini kita akan tengok satu cara yang sangat berkesan untuk kita berhubung semula dengan mereka, lebih-lebih lagi bila perbualan tu dah mula rasa tegang. Baiklah, kita mulakan dengan petikan yang mendalam dari Anne Frank ni. Ia betul-betul menggambarkan perasaan orang muda yang sering rasa disalahfaham. Macam serba tak kena kan? Apa saja yang mereka buat, pasti ada yang tak betul di mata orang lain. Perasaan terperangkap inilah yang selalunya jadi penghalang besar dalam komunikasi kita. Dan inilah soalan utamanya. Kenapa ya? Kenapa niat baik kita nak menolong tu selalunya macam terlanggar dinding? Adakah silapnya pada mereka? Atau mungkin ada sesuatu tentang cara kita bercakap yang perlu kita perhatikan semula? Jom kita cuba fahamkan dulu apa sebenarnya halangan ni. Kita panggil ia dinding remaja. Ini senario yang biasa kita dengar atau mungkin kita sendiri lalui. Kita cuba bagi nasihat, kita cuba betulkan, tapi makin kita tolak, makin kuat pula mereka melawan. Akhirnya, semua orang kecewa, perbualan terhenti dan tak ada apa-apa yang selesai. Yang lebih teruk, hubungan pun boleh jadi renggang. Tapi, macam mana kalau sebenarnya ada cara lain? Satu pendekatan yang boleh ubah terus dinamik perbualan ni. Inilah yang kita nak terokai sekarang. Inilah dia, temu bual motivasi atau MI. Kata kunci paling penting kat sini ialah kolaboratif. Ia bukan tentang kita, orang dewasa ni yang bagi arahan, bukan sama sekali. Sebaliknya, ia lebih kepada satu perkongsian di mana kita bantu mereka gali dan jumpa motivasi tu dari dalam diri mereka sendiri. Okey, yang ini betul-betul mengubah cara kita pandang penentangan tu. MI ni kata, penentangan tu bukanlah masalah karakter remaja tu. Bukan sebab dia degil ke apa. Tapi ia sebenarnya satu signal. Signal yang perbualan kita tu sendiri yang mungkin tak kena gayanya. Jadi penentangan tu lahir dari cara kita berinteraksi, bukan dari dalam diri dia. Ini satu anjakan pemikiran yang besar kan? Slide ni tunjukkan perbezaan tu dengan sangat jelas. Katalah seorang remaja tu menipu ibu bapanya, tapi dengan kawan baik dia jujur. Cara lama mungkin terus label dia penipu. Tapi MLI akan tengok dari sudut lain. Hubungan dia dengan ibu bapa dia tak sama macam hubungan dengan kawan dia. Nampak tak? Fokusnya bukan lagi pada menyalahkan, tapi pada cuba memahami dinamik hubungan tu. Jadi, apa sebenarnya intipati pendekatan ni? Ia bukan setakat teknik, tahu tak? Ada satu falsafah atau semangat yang jadi asas kepada semuanya. Saya suka sangat metafora ni. Bayangkan, anda boleh hafal semua teknik MI, tapi kalau tak faham dan tak hayati semangat di sebaliknya, ia akan jadi kaku, bunyinya kosong, tak berkesan. Muzik di sebalik kata-kata tu, itulah yang paling penting. Kita semua ada naluri ni ya kan? Bila nampak masalah, kita terus rasa nak betulkan. Nak bagi penyelesaian. Inilah yang dipanggil refleks membetulkan. Tapi malangnya, terutamanya dengan remaja, naluri kita yang berniat baik ni selalunya buat mereka rasa terkongkong dan akhirnya mereka akan lebih menentang. Jadi, untuk lawan refleks membetulkan ni, MI berdiri atas 3 tiang utama. ACE. A untuk autonomi, kita kena hormat yang keputusan terakhir tu di tangan mereka. C untuk kolaborasi, kita bukan bos, kita lakukan kongsi. Dan E untuk evokasi, kita tak suap jawapan. Sebaliknya, kita bantu mereka cungkil jawapan tu dari dalam diri mereka sendiri. Okey, jom kita tengok macam mana semangat ni berfungsi dalam keadaan sebenar, terutamanya bila kita berdepan dengan penentangan. Peraturannya mudah je. Jangan lawan. Bila remaja tu menolak, kita jangan tolak balik. Sebaliknya, kita ikut rentak penolakan tu. Cuba faham dari mana ia datang. Ia macam seni mempertahankan diri sikit. Kita gunakan tenaga yang datang tu untuk cari jalan, bukan untuk bergaduh. Ini contoh klasik. Satu kenyataan yang mempertahankan keadaan sedia ada. Respon biasa kita mungkin terus nak berhujah. Mestilah ada masalah. Cuba tengok. Tapi itu hanya akan membina dinding yang lebih tinggi antara kita. Jadi apa yang MI buat? Ia gunakan satu teknik hebat yang dipanggil refleksi dua sisi. Ini satu cara yang sangat bijak untuk kita akui yang seseorang tu boleh rasa berbelah bahagi. Dan itu normal kan? Nak berubah tapi pada masa yang sama tak nak. Cuba dengar respons ni. Tak ada penghakiman langsung, tak ada pendebatan. Ia cuma ulang balik dua-dua realiti yang ada. Mula-mula, ia sahkan perasaan remaja tu. Anda rasa okey. Lepas tu, ia dengan lembut bawa masuk perspektif lain. Orang lain bimbang. Penggunaan perkataan dan bukan tapi adalah kuncinya. Ia mengelak konfrontasi dan buka ruang untuk perbualan diteruskan.
Semua teknik macam ni sebenarnya membawa kita kepada satu idea yang paling asas, yang jadi tunjang kepada keseluruhan pendekatan ni, iaitu kuasa pilihan. Jadi, kesimpulannya, ia adalah tentang perubahan peranan kita. Kita kena berhenti jadi pakar yang rasa tahu semua jawapan, sebaliknya kita jadi pembimbing yang berjalan seiringan dengan mereka. Seorang pembimbing tak bagi arahan, tapi dia bantu orang tu baca peta dan pilih sendiri laluan mana yang dia nak ambil. Kenapa semua ni penting sangat? Sebab ia menghormati fitrah remaja yang perlukan autonomi. Ia membina jambatan kepercayaan, bukan dinding pertahanan. Dan ini akan membawa kepada perubahan yang datang dari hati, yang betul-betul tulen. Dan yang paling best, ia memperkasakan orang muda, buat mereka rasa mereka ada kawalan ke atas hidup mereka sendiri. Kita akhiri dengan petikan yang sangat mendalam ni. Pada akhirnya, perbualan tentang perubahan dengan remaja adalah tentang menghormati pilihan mereka. Bila kita beri mereka ruang untuk memilih, kita bukan saja buka pintu untuk perubahan, tapi kita juga buka pintu kepada satu hubungan yang jauh lebih bermakna dan penuh hormat.